Kesilapan pertama semua orang apabila membeli emas ialah berfikir harga emas mahal dan mahu tunggu harga emas turun. Tetapi hakikatnya, tiada satu masa pun yang akan anda rasa harga emas itu murah kecuali harga emas sudah menjadi sejarah. 25 tahun yang lalu, harga emas hanyalah sekitar RM35 per gram, sudah tentu ia sudah dianggap mahal. Dan sekarang, harga emas naik setinggi RM470 per gram dan masih dianggap mahal. Ramai orang lihat perbezaan ketara harga, terutamanya apabila mereka bandingkan harga satu item emas. Sebagai contoh, satu dinar. Tahun 2015, harganya RM597. Selepas 10 tahun, satu dinar ini harganya RM1,985. Tetapi ada satu golongan yang tidak terasa dengan naik turun harga emas, iaitu mereka yang konsisten menyimpan di akaun emas gap. Antara kelebihan penyimpan emas yang menabung di akaun gap, mereka tidak perlu perhatikan harga. Mereka boleh menyimpan di akaun dengan berapa bajet yang ada secara konsisten walaupun harga emas naik atau turun. Bagi yang berminat untuk kukuhkan keuangan dengan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.